Hari ni saya nak buat reaksi kepada trailer dari Anindo. Suka hati aku je. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Dalam video kali ni saya nak buat reaksi kepada trailer filem animasi dari Indonesia. Okay, itu yang saya panggil Anindo tu. Okay, animasi Indonesia, Anindo. Saya tak tahulah apa orang Indonesia panggil. Tapi saya nak buat reaksi kepada filem Jumbo daripada Indonesia. Dalam 2-3 bulan lepas sebenarnya, saya dah dapat dah chat-chat atau komen daripada Indonesia lah cakap dengan saya buat reaksi. Saya dah tahu kewujudan filem ni. Saya dah tengok sikit trailer ni dulu. Tapi akhirnya sekarang ni baru saya betul-betul nak duduk dan tengok dan buat reaksi lah untuk trailer official filem Jumbo. Sebelum saya buat apa-apa reaksi, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Selain daripada subscribe, korang juga boleh follow saya di semua social media saya dan juga boleh join grup Telegram official Sifu Squad. Semua link ada di ruangan deskripsi. Tanpa membuang masa, jom kita tengok official trailer filem Jumbo animasi daripada Indonesia. Alright, let's go. Jumbo. Kamu tuh gampang, mungkin menang lawan kita. Aduh, gendut. Hey. Oh, main karakter dia gemuk sikit. Tunggu. Buku ini akan selalu nemenin Don sampai kapanpun. Teman-teman, aku bisa pentasin dongeng ini pakai lagu ibuku. With Cinema Studios. Kisah kesatria pemberani di Pulau Gelembung Jaya. Udah dibilangin gak bakal menang, malah mau ikut pentas. Atta, balikin gak? Kamu yakin ngerebut? Atta, kita perlu lagu itu buat pentas, Mae. Hai. Kamu siapa? Aku Eri. Tolong Don, bantuin aku. Saya tak nak komen sangat buat animation, semua sabar. Yuk, kita ikutin. Kalau kamu berhasil ambil buku itu, kita bantuin cari papi mami kamu. Kalau kita menang, aku gak bakal diledekin Jumbo lagi. Don, ya udah, aku cari orang tua aku sendiri kalau kamu gak mau nolongin. Maksudnya kelak akan menjadi menang. Ungkapan cintaku dari hati. Don sayang ayah dan ibu. Oh, ada Ariel Noah. Alright, itulah dia official trailer 1 untuk filem Jumbo atau Jumbo yang sepatutnya dah keluar sekarang Lebaran 2025. Saya tak tahu apa review dan sebagainya. Saya pun memang tak tahu bila saya boleh tengok, kalau saya dapat tengok. Tapi dari apa yang saya tengok melalui trailer, dari segi animation tu memang nampak lawa. Dia macam hampir sama dengan animasi daripada barat kan, daripada Pixar, daripada Disney. Dia macam memang nak capture that magical essence yang ada dekat filem-filem barat tu. Dan saya dapat rasa effort tu dan saya rasa macam menjadilah juga. Okay. Cuma saya masih tak faham banyak tadi bahasa Indonesia sangat. Saya tak berapa faham lah, jujur saya cakap. Ada part yang saya kurang faham. Tapi overall saya still rasa ni salah satu filem yang saya rasa saya nak tengok. Sebab saya rasa macam filem ni maybe akan akan menyentuh hati saya lah. Sebab main karakter dia berbadan besar dan one of the struggles yang ditunjuk dalam trailer ni adalah sebab dia badan besar. Orang panggil dia gendut dan sebagainya. Saya masa kecil pun orang pernah panggil saya gendut. Dan saya tak suka benda tu. Trailer tu nampak menarik, cukup menarik lah. Okay, ada bahagian mungkin dari segi animation dia macam, you know, kurang sikit. Tapi sikit lah, bukannya banyak pun. Dan obviously saya tak nak cerita sangat pasal technical
technical stuff. Saya tak kisah sangat pasal benda tu sebab fokus saya adalah pada cerita tu sendiri. So satu hari nanti saya harap saya dapat tengok filem Jumbo ni, dan saya akan buat review kalau saya dapat tengok. But for now ini je lah, okay, saya punya reaksi untuk trailer filem Jumbo, ataupun Jumbo lah, okay. Jumbo tu sebutan daripada trailer tadi. Orang Malaysia, apa pandangan korang? Korang tahu tak pasal filem ni? Dah tengok belum trailer yang lain? Pergi tengok. Okay, saya akan letakkan link untuk trailer tadi dekat bawah, so korang boleh pergi tengok sendiri. Alright, itu sajalah saya punya reaksi dan sedikit review untuk trailer official filem Jumbo. Korang semua jaga diri, jaga kesihatan. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kat saya kat ruangan komen. Kita jumpa di video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.